So maksudnya dia dah start tak bayar, tak commit, start. Sekali tu aja. Hanya sekali je bayar. Sekali je kami terima. Itu yang dia kata 500 juta. Kita pindahkan dengan SPV. Sebab mana? SPV itu lahir kerana pemulihan. Dia tidak muncul UGSB telah selamatkan. No. Dia lahir daripada satu konsep yang lebih besar, itu bahawa untuk melaksanakan yang keempat ini perlu SPV. Apa cara dia? Pindahkan aset dan kita in return dapat sukuk sebagai pinjaman. Dah lah dia ambil harta sakit kita, dia bagi pula kita sukuk. Okey. Ada dua tranche ataupun dua siri sukuk. Satu siri sukuk about 9.7 billion. Yang di hujungnya itu, ini yang tidak berkupon ya. Yang di hujung tu dia akan dapat lebih kurang dalam 4.5%. Okey. Setelah 10 tahun itu. Okey. Jadi actually it's not 9.7, dia lebih kurang dalam 12.5 gitulah keseluruhannya. Dibayar dalam masa 10 tahun, iaitu 2026. Mei 2026 baru ini. Dah sampai masa. Apa yang dia orang kata 500 juta tu? Sebenarnya bukan 500 juta pun. 500 juta dimasukkannya hanya dalam perjanjian kita. Perjanjian apa kita dengan UGSB, apa perjanjian dia? Perjanjian kita dengan UGSB ialah mulai daripada tahun 2020, kerajaan akan memperuntukkan di dalam bajet kewangan negara dalam pembangunan pada 2020 500 juta, 2021 500 juta, kemudian 2022 start bagi 1.7 bilion sebagai pembangunan. Cash kepada tabung haji. Bukan tabung haji, dah konsep dalam pembangunan. Bukan bagi kat tabung haji, dia simpan tu untuk tabung haji punya lah. Tapi dia tak boleh sebut aku bagi kat tabung haji. Dia bubuh dalam development expenditure. So by then tamatlah dia punya sukuk diberilah. Dia ada dua, satu sama ada peruntukan yang tadi macam tu, ataupun satu lagi in kind. In kind apa saja yang satu lagi ini penting. First right of refusal. Dalam perjanjian itu ada first right of refusal. Peguam faham first right of refusal kan? Apa first right of refusal? I bagi kat you, bila you nak jual, you tanya I dulu. I tak nak baru you bagi kat orang lain. Tapi kalau I nak, you kena bagi kat I. Itu sign. Menteri Agama dah sign waktu tu. Saya dah sign. Saya lah mewakili institusi setiap government. Saya masih ingat. Betul, sebagai institusi Faiz, sebagai nak badan. Betul, dia nak mana-mana sekalipun. Why we do that? Sebab kita tak nak bagi tahu ke orang kata kita lepas aset begitu saja. Kalau aset itu ada nilai, ada bagusnya, you give us back to us because kita sign first right of refusal. Saya yang sign. Okey. Apa yang berlaku ialah 500 juta tu sekali tu aja pada bajet 2020 yang kami dapat. 21, 22. Sebab ada Sheraton. Lepas tu Sheraton. Sebut. Kena sebut kan? Apa yang ni saya sebut? Ada sebut. Ini habis. Kerajaan semua dah tahu. Kita semua dah tahu kenapa sebut 500 juta. Lepas tu diulang sekarang. Jadi sebetulnya yang ulang tu kena malu. Sebab ketika kamu jadi kerajaan, kamu yang kata kamu Melayu, kamu Islam, kamu PAS, kamulah parti Islam, kamulah yang UMNO dan sebagainya, BN muafakat, apa benda lah, nasional ke tak nasional ke, tapi akhirnya kamu tidak khianat dengan apa yang nak perjanjian yang kita nak selamatkan institusi kita sebagai institusi umat Islam ni. Adakah benda ni kecil? Tak, benda ni besar tuan-tuan dan puan-puan. Benda ni sangat besar. Kamu khianat dengan amanah kamu. Tapi lah sekarang ni dibayar pada tahun 2020 setiap tahun 500 million sehingga 26. So sepatutnya tabung haji perlu menerima semua balik lah yang 12.5 billion. Sebab dia ada dalam satu tahun itu, sepatutnya dia akan dapat satu lebih. And also in kind tu kalau ada tanah atau aset yang kata boleh bagus sama nilai lah. Nanti saya akan sebut sini. Ada. So maksudnya dia dah start tak bayar, tak commit, sekali tu aja. Hanya sekali je bayar. Sekali je kami terima. Itu yang dia kata 500 juta. Tapi hakikatnya lebih pada itu. Sebab kan saya kata salah satu kaedahnya lah in kind. Maksudnya bukan cash, tapi in kind. Apa dia? Kita jual TRX. Tanah TRX kita jual lebih kurang dalam 900 juta lebih, campur dengan satu ladang. Satu ladang yang kita ambil balik. So that means dia tebus lah. Dia dah tebus dengan aset tu lah. In kind tadi.
So basically secara umumnya kita ada hanya 9, kita kata 1 billion lah, senang lah. 1 billion saja yang terbayar. So berbaki yang saya kata campur dengan 4.05 tadi 12.5 billion. So kita ada lagi 11.5 billion yang tak terbayar setelah tamat tempoh 2026. Okey. Yang ni bagi tahu itulah yang kerja kerajaan sebab dia yang bertanggungjawab. Dia bincanglah macam mana dia nak restructure balik hutang. Kita pinjaman rumah pun ada restructure, refinance. Takkanlah ini kerajaan tak ada refinance. Ini anak dia, ini dia. So bincanglah. Itu yang ramai tak faham, yang ramai tak tahu. Ya. Refinancing itu berlaku ialah berbaki 11.5 bilion itu. Dibuat pembiayaan semula. Another 10 years. Tapi kali ini special. Okey. Ada kupon. With coupon. Alright. Dia orang kamu lah apa pula with coupon. Kupon. Tadi Dia, no with orang ingat coupon. kupon Ini masuk- bagi pamflet eh. Okey, Doktor, kupon dia ada pula. Orang tadi kata kupon apa ni, bila pula kita Mana dapat pula kupon? orang ajar kupon. Bila tak buat jadi jual kupon ni? With coupon maknanya instead of dia dapat di hujung 4.05 macam first one tadi, every year dia akan Ada keuntungan lah. every year dia akan dapat. Berapa dia akan dapat pulangan? 3.85% Okey. until 10 tahun. Alright. They are going to get like maybe 440 million Itu in total dari 27 bilion tu. In total semua. plus principal Prinsipal. 11.7 bilion. Jadi Pak Hassan Karim Demak. kena faham, this is how government works. Okey. Dana kapital, dana harta, begitulah dulu. Takkan Pak Hassan tak tahu. Dana modal, berapa tahun dana harta 11 sukuk dia terbit. 11 sukuk dia terbit sebelum betul-betul dia dapat Kita dia refinance lah. Refinancing Ya ayat paling Allah. mudah. Ayat paling mudah. bank ada refinance. Takkan kerajaan tak boleh refinance? Apa soalan tu? Tak, dia mungkin macam ni Dr. Mujib. Saya rasa sebenarnya saja je Pak Hassan cocok. Barulah timbul perkataan kenapa bila orang tak bayar ni. Yalah, betul lah. Tak apalah, ada lambu kita smash. Ya. Sama-sama So kawan. discussion ni menyebabkan kita jumpa satu word. Refinancing. Refinancing.